ni guys. Alright, Allah. 11.556 mileage aku sekarang. Memang nak kena standby untuk buat valve clearance. Minyak macam biasa lah, Petronas. Support Petronas. Dari bila Petronas sponsor aku ni? Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Macam tak ramai orang hari ni ya. Is it recording? Yeah, recording. Right. Oh, ada spot turis. Ambil gambar ni tak pernah habis lah. Tumpang lalu alahai. Kat sini kalau bas penuh kan, kau nak senang lah tau, pelancong ramai. Kalau bas penuh kat tepi-tepi tu, banyak tu pelancong. Ada trip. Kalau tak ada bas tu, macam tadi lah lengang. Jalan kat sini pun dia boleh lepas turap ni. Cantik je hitam dia. Apa tu? Cantik hitam dia. Barulah sejuk. Selamat pagi sayang, gigi kau kuning-kuning. Asal aku ingat lagu tu tu. Barai siap. Aduh. Bapak random siap. Op. Sorry bang. Pakcik, maaf cik, anak anda tumpang lalu cik. Kau nak goreng. Ada aku dua hotel ni lah kan. Oh, ni lah hotel dia, Bayan Tree. Oh, aku tak sure lah korang suka ke tak dengan aku punya footage, setting footage aku sekarang ni. Paling ketara aku rasa kau boleh nampak aku off lah dia punya Rocksteady. Rocksteady tu maksud dia aku off dia punya stabilization. So apa pendapat korang? Cuba korang komen. Aku rasa personally aku tak suka tau dengan setting yang tak stabilize ni. Tak ada stabilization kan. Aku pun tak suka. Tapi at some point aku rasa macam nice lah kalau buat macam ni sebenarnya. So aku try. Okey juga sebenarnya kan. Alhamdulillah. Diorang mengata aku ke tu. Kau rasa okey ke ataupun korang nak aku turn on balik? Bang, lo steady tu bang. Serabut je tengok macam ni. Serabut yang ni penting. Red line. Tumpat je mak kalau tekan. Kereta ni bagilah signal masuk kiri mat. Aduh, barai isi hari ni. Bagi signal lah. Alamak, kena alert siap orang macam tu. Kau bayang kau buat laju kan, dia tak bagi signal nak masuk simpang, masuk kiri. Kau pun macam tak expect lah dia nak masuk kiri kan. Kali masuk slow macam tu. Kepala otak dia lah buat kereta macam tu. Hantam tak kau macam tu. Lawa baik wire brother ni hitam. Baru lepas red dia, baru lepas cat ke apa. Cik minyak, ingat Vic, cik minyak. Sejuk sikit lah. Boleh tahu bilion kan, rasa ringan sikit motor. Allah. Oh. Seronok pula bawa ZX ni. Lama enggak tak cek brake pad ni. Lenjain brake. Tapi macam braking okey lagi kan. Makan lagi lah.
2 tahun dah bawa. Tapi jarang guna sangat lah. Jarang guna brake. Sebab aku bawa slow je. Nak bawa laju ni. Ya Allah, nikmat ZX25R ni guys. Betul. Kenikmatan yang berganda. Belilah ZX. Serius beli tu. Baik tu. Sampai dengar lah geng yang kata baik beli tu. Cukup tanya geng yang baik beli tu. Aku rasa tak ada aku sekarang. Alhamdulillah lah. Dulu waktu mula-mula first owner ZX25R ni memang dapat kecaman yang padu, mempadu-padu, bertalu-talu daripada geng-geng baik beli ni lah. Tengok sekarang ada je ZX orang beli, ada je ZX orang jual. Of course lah. Alah, nak kata market apa orang kata, market motor ni of course lah ada orang beli, ada orang jual. Saya cakap ZX lah, motor lain tu sama je. Waktu aku tengok ada komen, tak pakai setahun lagi motor dah nak jual. Tak laju tu, tak best lah tu. Dia ada sebab, ada reason masing-masing lah sebenarnya. Dia bukannya sebab engkau fikir kita orang beli ZX ni sebab nak laju je. Lepas tu nak kena ikut korang punya requirement beli motor. Sebab ada orang beli motor, dia nak macam aku sendirilah, bunyi motor ni, bunyi motor pula, beli motor ni sebab aku nak bunyi dia dulu. Bunyi tu nombor satu. Yang kedua, handsome kan. Motor ni memang handsome. Lepas tu boleh bawa daily, santai. Rotek pun tak mahal sangat. Minyak pun okey-okey lah. Cuma maintenance tu, macam tayar, yang hitam semua tu, itulah kau kena fikir. Tapi untuk kelas dia 250 B2, tak payah B full. Enjin pun kecil je, 2500cc. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang kau nak? Alhamdulillah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Sampai. Alhamdulillah. Isi minyak dulu, kita menggunakan settle. Isi minyak tak ada main phone. Aku tak pakai phone lah. Aku pakai ni, DJI Action 4. Ramai tanya aku, bang pakai kamera apa bang? Cantik bang, kamera bang. Pakai kamera apa? Quality cantik bang. Pakai ni lah, Action 4 daripada DJI. Entah bila tak DJI sponsor aku tak tahulah. Personally kalau kau tanya aku, even DJI tak sponsor aku pun, of course aku akan share jugalah. Sebab benda ni memang perform. Aku suka quality dia dengan dia punya footage yang clean, crisp. Cuma low light dia lah. Tapi low light of course lah, ada Action 5 Pro. Cuma personally kalau kau tanya aku, low light dia S Pro 2 yang baru tu lagi best low light. Tapi aku tak guna low light sangat. So bagi aku Action 4 ni dah cukup memadai lah untuk aku. Jam. Aku dah guna Action 4 ni lebih kurang 3 tahun 3 tahun aku tak ingat lah. Masa tahun ni tahun ketiga aku lah. Betul lah 3 tahun. Sebab aku beli ni masa dia baru-baru keluar je. Uish, berpasir. So aku boleh katakan memang aku pakai daripada awal lah. And sampai sekarang aku masih pakai lagi. And sampai sekarang jugalah kualiti dia perform lagi kan. Dia bukan macam korang punya phone Android, macam korang punya phone apa, Apple tu kan. iPhone korang tu yang dah pakai 2-3 tahun, kamera dah macam kabur-kabur. Aduh, tak boleh belah lah aku. Aku tak tahu asal benda tu tu. Korang macam 10 servis je korang punya lens tu. Sebab bila korang panas, kita cuaca kat Malaysia ni kan, humidity kan tinggi ke, panas, lembab, hujan semua. So kadang-kadang lepas tu phone korang pun kadang-kadang korang celup dalam air apa semua, kena hujan. So kadang-kadang kat lens tu dia ada apa, macam uap lah, apa boleh kata. Kalau korang minat dengan DJI Action 4 ni ataupun Action 5 Pro, aku dah sediakan link kat bawah. Dan make sure kalau korang beli Action Cam ni, korang terus beli dia punya ND filter. Siap-siap. Kalau korang nak pakai untuk motor vlog ke, nak buat vlog sendiri ke, beli ND filter siap-siap. Memang sangat-sangat membantu korang. Dan lagi special untuk korang yang buat motor vlogging lah. Sebab korang nak perlukan motion blur yang cantik tu kan. So
So sampai sini video aku kali ni. Aku harap korang enjoy. Dan kalau korang enjoy, make sure korang tekan like, share dan juga subscribe channel aku sampai. Kenapa banyak sangat hari ni? Dan ya, till next time, ride safe guys. Ciao.